Baik, jadi ulama berpecah pendapat dalam masalah kita nak sewakan tanah pertanian untuk dijadikan cucuk tanah untuk kita nak buat pertanian. Pendapat Ibnu Hazmi dan juga beberapa ulama lain berpandukan hadis tadi memang haram secara mutlak. Tak boleh sewa. Kalau kita sewa, pendapatan itu haram. Haram itu secara mutlak, tidak ada syarat. Okey, tengok mulai hadut sewa tanah. Tapi pendapat majoriti ulama harus, tapi harus dia dengan syarat. Maknanya kalau menepati syarat, kita ada buat sewa. Kita sewakan tanah benda pada orang, dia pun buat benda. Baik, pendapat Ibnu Hazmi tak boleh. Dan beberapa orang ulama lain lah. Haram secara mutlak. Tapi majoriti ulama mengatakan harus, tapi harus itu dengan syarat. Syarat ni kita nak kena tengok supaya pendapatan kita daripada sewa tanah itu halal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Syarat apa? Syarat ni hak Nabi tak lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah Maghrib menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, tulisan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sambungan bacaan kitab kita pada malam ini muka surat 523. Soal memanfaatkan tanah terbiak. Memanfaatkan tanah pertanian. Jadi siapa-siapa yang banyak tanah, nak dengar elok-elok. Nah, ataupun yang mengusahakan tanah orang lain pun kena ngaji. Dua-dua tu kena ngaji. Tuan tanah kena ngaji. Yang mengusahakan tanah orang lain pun kena mengaji biar dia di atas syariat. Kaedah muamalat yang betul, yang tidak bercanggah dengan agama. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, memanfaatkan tanah pertanian. Apabila seorang Muslim itu mempunyai tanah sawah yang sah menurut undang-undang. Sawah, ladang tak kira lah, ni contoh. Maka dia hendaklah menggunakan tanah tersebut dan memanfaatkannya dengan bercucuk tanam pertanian. Makna dia tidak boleh dibiarkan. Islam membenci melihat tanah yang kosong. Bukan kata Islam, kita pun benci tengok. Kosong, lalang penuh. Sebelah rumah kita pula, jengkreng. Tak nak memanfaatkan, kita biar kosong buat apa.
Islam membenci melihat tanah yang kosong kerana ianya dianggap mensia-siakan nikmat. Tu nikmat. Tak ada tanah, cari tanah. Ada tanah, tak buat apa. Jangan. Aku buat yang tambung siap. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, mensia-siakan nikmat dan kehilangan harta pula saja gitu. Nabi SAW sendiri sentiasa melarang manusia daripada mensia-siakan hartanya. Terdapat beberapa cara untuk memanfaatkan tanah tersebut. Jadi kalau kita rasa nak beli tanah, belilah. Kalau kita rasa mampu untuk usahakan, kalau beli tinggal, tak payah beli. Bagi orang lain beli. Nah, jadi rugi tanah itu. Tidak dimanfaatkan. Baik, terdapat beberapa cara untuk memanfaatkan tanah tersebut. Baik, kita tengok cara-cara macam mana. Kalau kita ada buat dah, okey. Kalau salah, KO. Baik. Cara-cara memanfaatkan tanah. Pertama, pemilik sendiri hendaklah mengerjakan tanah dengan menanam tumbuh-tumbuhan. Kerana pemilik ni muda, bawah 40-an. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan 40 ke atas, 50 ke atas, dia tak mampu dah. 3 kali cangkul, betul saja. Tak boleh buat lah. Baik, pemilik sendiri hendaklah mengerjakan tanah dengan menanam tumbuh-tumbuhan. Jangan dibiarkan kosong. Menaburkan benih, mengairinya, dan menjaga tanaman itu sehingga mengeluarkan hasilnya. Hak benar buat tadi. Hak tanah kebun tu sangking tu ya. Duri hitam buat pila kau nak. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, nampak tak boleh nak benar kau buat pala. Tu lah. Janji dia ada hasil. Inilah suatu perkara yang terpuji. Sifat mahmudah. Sifat tidak mensia-siakan tanah. Dari kacamata Islam, sehingga orang yang mengerjakannya itu mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tanah dicucuk tanam dapat pahala, mana nak cari? Ni kata pahala datang begitu saja. Tanah kita sendiri. Kita beli, kita cucuk tanah dapat pahala. Hak bahagian buah kita nak jual tu tak kira lagi tu. Tu dunia. Hak pahala akhirat dapat dah. Sebab kita tidak mensia-siakan tanah. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selama mana ada orang yang dapat memanfaatkan hasil dari tanamannya itu, baik manusia maupun haiwan. Mana kalau kita tanam, manusia tak akan biar tupai makan, tak apa. Dapat pahala. Manusia makan dapat pahala, tupai binatang makan pun dapat pahala. Dia tidak rugi dalam Islam ni. Dan tidak ada yang rugi. Sebab yang bagi pahala tu Tuhan yang maha kaya. Manusia dia miskin, dia tak ada bajet. Nak bagi Allah dia tak kira bajet sebab dia tidak kurang apa-apa pun. Dia bagi apa pun duk banyak tu. Nah, hak memberi itu sangat kaya. Sebahagian para sahabat Nabi SAW dari kaum Ansar hanya bekerja sebagai petani di ladang mereka, tanah sendiri. Dan semua urusan diusahakannya sendiri. Perkara ini telah dibicarakan sebelum daripada ini. Jadi jalan pertama, kalau kita ada tanah untuk pertanian ni, maka kita buat sendiri. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ini paling afdal lah. Paling afdal buat sendiri. Tanah sendiri, buat sendiri. Baik, kalau hak pertama tak dapat sebab kita tak larat dah. Muda-muda boleh buat, dah tua tak larat nak buat sendiri, maka kita ada cara kedua. Sekiranya dia tidak mampu untuk menguruskan tanah itu, bolehlah dia meminjamkan kepada orang lain yang mampu menguruskan dengan kemampuan dari segi pekerja, benih-benih dan alat-alatan. Kemudian dia tidak pula mengambil manfaat dari orang yang bercucuk tanam itu. Bagi saja. Pertama kita buatlah kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu buat. Yang kedua ni kita bagi siapa-siapa hak boleh buat. Buat je lah. Tak ambil apa.
Dia guna modal dia sendiri, dia guna benih dia sendiri, dia jaga sendiri tanah kita. Esok hasil dia ambil semua, kita satu sen tak ambil. Jangan ada tanah. Aku nak buat. Nak besar mana? Nak buat besar mana? Tuan-tuan muslimat yang dirahmati. Itu yang kedua. Jangan duk sewa apa-apa. Bagi dia buat daripada duk kosong, tumbuh, lalang gitu, menyusahkan orang. Biar awak penuh dalam tu. Pulau sawah apa dah. Betul je. Sama tinggi dengan pakat orang. Tanah kita, dia punya lalang dia. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, takkan dia tu nak buat. Kan tanah dia nak pergi racun. Kan tanah dia. Tunggu kita pergi 3-4 bulan baru sampai, setahun 2 kali. Kan menyusahkan orang. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Islam satu agama harmoni, dia tak boleh menyusahkan orang. Bukan kata dalam bab muamalat, beribadah, tak boleh baca Quran kuat, tak boleh. Datang Jumaat baca Quran kuat-kuat, tak boleh. Nak baca telinga dengar sudah. Orang lain dia pun nak berzikir, dia nak baca Quran kan, dia nak selawat, ikut suka hati dia. Dia hendak baca Quran kuat-kuat, ganggu orang sebab apa? Jenis-jenis Islam dia tidak lagi. Ya, benda-benda yang boleh mengganggu orang. Sebab itulah ni tak bagi dah speaker keluar. Mengganggu orang. Dia bukan masalah kuliah ke Quran, tak masalah gangguan pada orang-orang tertentu yang kita pun tak tahu. Maka saddu zara'i, sekatan daripada awal supaya tidak mengganggu. Bagi tempat-tempat yang dipenuhi padat penduduk yang padat lah. Masjid yang jauh daripada rumah tak ada masalah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi yang kedua ni kita bagi yang pertama buat sendiri, yang kedua bagi orang lain buat tanpa mengambil upah, tanpa mengambil sewa apa-apa, buat bagi dia buat saja. Dia untuk ambil ke dia semua, tanah tu hak kita lah. Buat sampai bila? Sampai bila-bila lah nak buat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sampai Pak Long mati, anak Pak Long ambil lah, nama dia Jan. Tak apalah, kalau anak Pak Long suruh buat, sambung lah. Nah, kalau anak Pak Long dia nak buat benda lain, dia ambil. Itu hak dia, ada hak kata pesaka. Nah, selagi Pak Long hidup, buat. Baik, itu nombor 2. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sudah dapat pahala. Untung tak dapat lah, kita tak ambil langsung. Tapi pahala, kita nak untungkan pahala je. Kan nak mati dah kan. Tak larat buat kerja, nak mati lah tu. Kan ambil lah pahala. Buat sendiri pun dapat pahala, tapi dia dapat pahala dan dapat untung lagi, dua dapat. Dah tak larat untuk dapat untung dunia, ambil pahala akhirat. Jangan biar kosong, pun tak dapat. Bagi orang buat. Nah, kita ambil pahala sahaja sebab tanah kita, dia dapat manfaat di tanah, dia dapat keuntungan di tanah kita, kita dapat pahala. Pahala lebih bernilai daripada duit. Sebab pahala nak guna di akhirat, tempat kita tuju, duit kita nak tinggal kepada waris sahaja, tak bukan untuk kita, mati, boleh kepada pewaris. Dia tak boleh kita. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, itu yang kedua. Tengok hadis dia. Suatu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya barang siapa yang memiliki tanah, di tanah pertanian, hendaklah dia bercucuk tanam. Tak wajib lah Nabi suruh tu, sunat. Bercucuk tanam padanya ataupun diserahkan tanah itu kepada saudaranya untuk bercucuk tanam. Saudara di sini siapa-siapa sajalah. Sama ada kaum kerabat kita ke, adik-adik kita, kawan-kawan kita, tak isah. Semua dikira saudara dalam agama. Aku ikhwatul Islam. Saudara dalam agama, dalam Islam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dua tu lah. Okay. Itu satu riwayat. Satu riwayat lain daripada Jabir radhiyallahu anhu, tadi Abu Hurairah. Yang ini daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, "Kunna nukhabiru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanusibu minal kisri wa min kadza wa min kadza." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu ardun falyazra'ha
au liyuhritha aqahu wa illa falyada'ha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kami pernah menyewa tanah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sewakan tanah pada orang lain. Lalu kami mendapat hasilnya daripada batangnya. Dan dari begini dan begini dapat hasil lah. Buah ke, batang ke. Kalau jenis batang balak. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia bercucuk tanam padanya. Ataupun diserahkan kepada saudaranya untuk menanaminya. Kalau tidak, lebih baik dilepaskannya. Nabi tak pergi sewa. Nabi tak pergi sewa. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, dia dua orang. Buat sendiri atau bagi orang buat free. Dia buat sewa, Nabi tak pergi. Ada sebab, nanti kita bicara. Sebab berhak sewa tu Nabi tak pergi. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia berdasarkan maksud hadis ini. Sebahagian ulama salaf berpendapat bahawa menggunakan tanah itu tidak akan berlaku melainkan dengan salah satu dari dua cara berikut saja. Yang pertama, hendaklah dia sendiri yang menguruskan tanamannya. Yang kedua, diberikan tanah itu kepada seseorang yang boleh bercucuk tanam padanya tanpa membayar apapun kepada. Dua-duanya. Dengan cara begini, pengawasan tanah itu mesti dilakukan oleh pemilik tanah itu dan hasilnya adalah kepunyaan orang yang mengerjakan tanaman itu. Sebab dia buat semua modal dia punya. Ibnu Hazmi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Auza'i, katanya dahulu Aqqa, Maqul, Mujahid dan Hasan Al-Basri ada juga. Pernah mengatakan tanah lapang itu tidak boleh disewakan dengan dirham dan dinar. Ini Ibnu Hazmi. Tanah lapang itu tidak boleh disewakan dengan dirham dan dinar. Mana tak boleh sewa. Tak boleh buat sendiri, bagi orang buat. Sewa jangan. Dan tidak boleh dibuat kepadanya apa-apa selain mesti ditanam oleh tuannya ataupun diberikan kepada yang lain untuk menanamnya berpandukan hadis tadi. Hadis Nabi tak lagi. Daripada buat sewa, Nabi kita tak payah hang buat sendiri ataupun hang bagi orang buat. Itu je. Mana sewa tak boleh. Baik, jadi ulama berpecah pendapat dalam masalah kita nak sewakan tanah pertanian untuk dijadikan cucuk tanah untuk kita nak buat pertanian. Pendapat Ibnu Hazmi dan juga beberapa ulama lain berpandukan hadis tadi memang haram secara mutlak. Tak boleh sewa. Kalau kita sewa, pendapatan itu haram. Haram itu secara mutlak, tidak ada syarat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, okey, tengok mulai hadut sewa tanah. Tapi pendapat majoriti ulama harus, tapi harus dia dengan syarat. Maknanya kalau menepati syarat, kita ada buat sewa. Kita sewakan tanah benda pada orang, dia pun buat benda. Baik, pendapat Ibnu Hazmi tak boleh. Dan beberapa orang ulama lain lah. Haram secara mutlak. Tapi majoriti ulama mengatakan harus, tapi harus itu dengan syarat. Syarat ni kita nak kena tengok supaya pendapatan kita daripada sewa tanah itu halal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Syarat apa? Syarat ni hak Nabi tak lagi tadi. Sebab dia pada zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, bila dia sewakan tanah pertanian, dia punya sewa dia berpandukan hasil daripada tanaman. Itu Nabi tak lagi. Contoh, hari ni kita sewakan benda. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Siapa bendang sini? Nasi. Bendang apa? Duk campak capati. Rodi buat bendang. Rodi dah menjaga ayat. Dan saya nak tanya, sebelum boleh rupanya tu, angkatlah tangan, siapa benda? Ustaz bila tanya aku kampung ni, bandar ni Ustaz, tak ada orang. Nah, ni semua DO semua. Keren. Contoh lah. Satu gelung berapa gantah?
Syah. Ini bukan benar ni, grab. Ya, nak cari apa benar mau? Ha? Oh, Pak Lam, benar Pak Lam. Oh, Pak Lam sebab apa duk jauh Pak Lam? Pak Lam kan benar umur. Tu Pak Lam. Selung apa kentang Pak Lam? Tak tahu. Apa? Okey, tan. Okey, apa tan? Selung, 2 tan. Tak apa lah. Kita nak sebut sebutan hak orang sebut, hak benar kita sebut benar lain daripada gelak. Tuan-tuan tengok dah muslimat yang dirahmati. Okey, 2 tan tu 1 kilo. Okey, tak apa pakai tan. Tengah tan kepala sudah. Baik. Bila dia sewakan benda, sewa itu dibayar dengan hasil tanaman. Contoh dia pun akan berangkat, pemberi sewa dan orang sewa nak buat benda, jadi dia akan berangkat. Nah, dia akan bayar sewa sebanyak 1/3 daripada hasil, contoh. Ataupun 1/2 daripada hasil. Ataupun 1/4 daripada hasil. Terpulanglah. Hak tu tak kisah. Hang 1/3 ke, hang 1/2 ke, hang 1/4 ke, tak kisah. Hak tu berlaku dalam akad. Hang kamu dah setuju antara satu sama lain, sahlah akad tu. Tapi hasil daripada pertanian tadi tak boleh dijadikan sewa. Bayaran sewa tak boleh. Nah, tidak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak tu Nabi tak bagi. Kalau nak buat juga, dia kena sewa dengan tunai. Nanti kita akan jumpa sewa dengan tunai. Dia bayar duit. Bukan bayar dengan benih. Bukan bayar dengan hasil daripada tanaman. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab dia akan membawa kepada pergaduhan, perpecahan macam-macam, sebab dia akan berlaku masalah. Bila kita berpandukan kepada hasil, kadang-kadang hasil dia tak jadi. Kalau jadi tak bagus, tak jadi, masalah. Maka dia kena buat secara sewa, secara tunai tak apa. Hang buat tanah aku, benda ni, untuk satu musim, hang bayar dengan aku RM500 buat contoh. Hang bayar dengan aku RM1,000, hang bayar dengan aku RM2,000, hang bayar dengan aku RM5,000, tak apa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia tidak boleh hasil daripada pertanian tadi, itulah untuk dijadikan bayaran sewa kepada orang yang memberi sewa tuan tanah. Tak boleh. Itu syarat ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dengan tunai, dengan bayaran tunai, dengan duit boleh, dengan emas boleh, dengan perak boleh, apa lagi, dengan motor boleh, dengan itu nak pergi kereta, itu pula. Tak apa, dia tak bolehnya hasil daripada tanaman tu dijadikan sewa. Bayaran sewa. Sebab kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang jadi, aku tak jadikan. Nak bayar apa? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab kita nak kena tanggung. Untung rugi tanggung, kita kena tanggung. Dia tak boleh. Nah, jadi kita akan bahas lebih dalam lagi selepas daripada ini, bab muzara'ah, bab mukhabarah, bab musaqat di dalam bab pertanian. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, bayaran sewa adalah mestilah tunai. Tidak bergantung kepada hasil tanaman. Itu syarat dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ataupun dia boleh buat secara muzara'ah. Kalau dia tak nak buat secara tunai, dia buat secara muzara'ah. Muzara'ah itu macam mana ke depan ni? Nah, yang ketiga nanti kita bahas. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi selesai situ. Itu hak Nabi tak bagi itu jenis tu. Jenis bayaran sewa bergantung kepada hasil tanaman. Itu Nabi tak. Lepas Nabi kita buat sendiri, ataupun bagi siapa-siapa buat, tanpa ambil 1 sen pun daripada itu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahawa perintah yang terdapat dalam hadis itu supaya memberikan tanah itu kepada orang lain tidaklah menunjukkan wajib, sunat jelah. Malah sebagai sunat, iaitu boleh diberikan dengan rela hati sahaja. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Katanya, aku pernah bertanya kepada Tawus, salah seorang sahabat yang paling hampir
dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ditanya kepada Tawus, bukankah lebih baik kamu tinggalkan sahaja mukhabarah? Bukan mukharabah tu, mukhabarah. Itu kerana ramai yang mendakwa Nabi SAW telah melarang orang bercucuk tanam seperti itu. Muzara'ah, mukhabarah. Secara ringkas, muzara'ah ialah kita sebagai tuan tanah, dan kita sebagai tuan tanah, kita serahkan tanah kita kepada seorang untuk mengusahakannya, tapi semua modal daripada kita. Benih daripada kita, racun daripada kita, traktor kita, semua kita. Dia cuma buat saja, dia cuma tanam saja sampailah dia dapat hasil, maka hasil itu dibagikan mengikut persetujuan dalam akad. Nak bagi 50-50 boleh, nak bagi 60-40 boleh, nak bagi 30-70 boleh, terpulang pada akad. Tuan tanah dan orang mengusahakan tanah, tapi dia punya modal semua tuan tanah. Hak buat tu dia cuma buat je. Mukhabarah, tuan tanah, dia bagi tanah dia saja buat, dia tak keluar modal apa-apa, hak modal semua hak buat. Hak usaha tanah tu. Benih yang buat, yang usahakan tanah, racun hak usahakan tanah, traktor hak semua dia buat belakang. Hak ni tak boleh. Mukhabarah ni tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hak boleh muzara'ah, tuan tanah bagi orang usahakan tanah dia, tapi modal semua dia, benih semua sampai habis dia belakang. Itu pun dalam mazhab Syafi'i dia ada syarat kena didahului oleh musaqat. Musaqat datang lama pada musaqat ni tanah kita ada dah pokok. Kita kata, contoh kita tak dusun, ada dah durian, dah ada rambutan, dah ada manggis, ada dusun semua ada. Cempedak ada, nangka ada. Cuma cempedak dia tak edit nangka lah. Ya. Lepas tu kita nak jaga tak larat dah, tua dah ni. Maka kita suruh seorang hak masih muda yang boleh nak untuk menyiram, membaja, menjaga dia punya rumput sampai dia jaga semua sampai berbuah. Tanah hak kita, pokok hak kita tanam lama dah, cuma kita nak jaga tak larat, kita suruh dia buat. Dia tak keluar modal 1 sen pun. Nanti bila dapat hasil lah, perjanjian akad kita dengan dia macam mana? 50-50? 70-30? Ataupun 64? Terpulang. Itu nama dia musaqah. Kita nak sebut pajak ke, kita nak sebut saruh, hak tu nama hak bahasa Melayu tak penting. Yang penting cara buat. Macam ni ke tidak? Kalau macam ni nama dia musaqah. Boleh lah nak kata pawah ke, nak kata pajak tu pulang. Itu bahasa kita. Bukan istilah syarak tu. Istilah syarak ialah musaqah. Musaqah, tanah kita ada pokok dah, cuma orang lain pergi jaga, pergi siram, pergi jaga, pergi baja, jaga sampai berbuah. Lepas tu bahagi ikut syarat, ikut persetujuan masing-masing. Itu nama dia musaqah. Sini panggil apa je nak? Tengok nak sebut pajak ke bawah terpulang. Tapi kena buat lagu tu. Kalau dia keluar modal tak boleh. Nah, tu nama dia musaqah. Baik, tanah kita ada 2 gelung. Satu gelung ada ada pokok semua dah, cuma kita tak larat nak jaga. Maka kita suruh seorang tu jaga. Tu nama dia musaqah. Lepas tu ada segelung lagi hak ni belum tanam. Hak jaga pokok tadi, dia orang yang sama akan akad yang kita, dia akan buat, dia akan tanam hak tanah kosong tadi, baru dia jadi muzara'ah. Jadi muzara'ah dalam mazhab Syafi'i, dia tak boleh berlaku hanya tanah kosong begitu saja, tak boleh. Dia kena ada dulu tanah lain, hak ada pokok dah, hak dia duk jaga, nama dia musaqah, baru boleh dia tambah pergi pada muzara'ah. Maknanya kalau dari segi benda, dari segi mazhab Syafi'i, muzara'ah tak boleh lah. Benda-benda tu kosong, tak ada padi. Lepas tu kita suruh dia buat semua. Lepas tu nama dia tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Saya sebut mazhab Syafi'i. Maknanya kalau kita buat macam tu, mana kita tak ikut mazhab Syafi'i lah saja, bukan kata haram. Mana kita mengikut mazhab lain. Tak ada masalah lah. Dalam bab muamalat kita sedikit bertoleransi. Dia ikut manfaat.
Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam kita sebut sebelum daripada di COD. COD bukan mazhab Syafi'i. Jual beli salam, tempah dalam mazhab Syafi'i, dia kena bayar duit tak siap. Benda tak ada lagi, kita boleh tempah untuk dia buat. Tapi kena bayar siap-siap. Bayar tu penuh. Kita nak beli kek, dia tak buat lagi. Kek tu hak lain, kita tak mau. Hak ni habis dah, dia nak buat esok. Kita bayar duit siap hari ni. Berapa? 120. Bagi 120. Esok ambil. Kita pergi tempah tanpa bayar, esok dia hantar baru ambil apa ni mana? Terjemah kek COD tu panjang ke? Cik nasi bahasa Inggeris laju ni. Syarat je ingat. Cash on delivery. Pada bayar masa hantar. Hak tu mazhab Hanafi. Kan Syafi'i. Tapi boleh je lah. Ada mazhab hak boleh. Tak buat muamalah. Ni bukan bab ibadah. Cuma kita nak bagi tahu, ini bukan mazhab kita. Mana siapa-siapa nak hak pure Syafi'i, tak boleh lah. Hak pure Syafi'i, dia tak boleh buat muzara'ah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Sebab dia tidak ada musaqat sebelum daripada itu. Bila tidak boleh buat secara muzara'ah, maka dia kena buat cara sewa macam biasa, tapi sewa menggunakan tunai. Kita sewakan dan dia sewa daripada kita, dia bayar sewa dengan tunai, bukan daripada hasil 1/2, 1/3 ke 2, tidak. Itu Syafi'i. Kita nak pergi nampak mazhab. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak ni bukan mazhab Syafi'i ni. Kita begitu awal lagi. Halal haram, dia tidak ikut mana-mana mazhab. Dia ambil pendapat yang kuat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Jadi setakat dua ni, okey lah. Mana kalau kita ada tanah, sama ada kita buat sendiri ataupun kita bagi orang lain buat tanpa mengambil satu sen pun. Nah, elokkan menyewa dengan cara dia bayar daripada hasil tanaman tanah kita. Nak sewa boleh, cash. Bukan hasil tanaman, kita akan baca ke depan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu nombor 2. Nombor 3. Ini kita nak masuk muzara'ah. Muzara'ah pada tanah pertanian. Jadi kalau kita jarang mengaji fiqh muamalat, kita peninglah sikit sebutan-sebutan istilah-istilah yang jarang didengar. Sebut haid, lah tu fiqh. Nak sebut istihadah, okey lah. Nah, tuan-tuan dan muslim sebut azan, okey. Sebut solat, okey. Sebab kita ada biasa mengaji muamalat, ibadah. Masuk bab muamalat, jengkring syah. Nah, dia mari musaharah. Itu bab munafah, muzara'ah, mukhabarah, musaqat, banyak lagi. Nah, itu sebab tu kita nak kena sentiasa mengaji fiqh. Fiqh dia luas. Satu masjid tu kalau boleh empat kisim itu, 4 bahagian tu ada sebenarnya. Ibadah ada satu malam. Nah, munakahat ada satu malam. Muamalat ada satu malam. Jinayat ada satu malam 4. Lebih lagi 3 tu boh lah lain pula. Boh akidah satu, tasawuf satu, akhlak. Okey dah. Fiqh kena banyakkan. Sebab dia perbincangan dia besar. Dan kita buat hari-hari fiqh ni. Ada orang jual beli, ada orang nikah, ada orang buat muamalat jual beli, muamalat ada menikah. Nah, kemudian ada yang buat hukum hakam jinayat tu kuranglah sikit. Tapi muamalat dengan munakahat, benda tu berlaku. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka elok satu masjid, dia fiqh tu lebihkan sikit daripada yang lain. Baik, kita nak fokus kepada fardu ain. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita masuk muzara'ah pada tanah pertanian. Dengan cara muzara'ah, iaitu si pemilik tanah akan menyerahkan tanahnya kepada seseorang yang akan bercucuk tanam padanya dengan alat jenteranya sendiri. Sendiri itu siapa? Tuan tanah. Bukan hak buat tu, tuan tanah. Dan dengan benih dan binatangnya sendiri, tuan tanah. Dengan syarat si pemilik tanah akan diberikan peratus yang ditetapkan daripada hasilnya. Berapa? 1/3, 1/2, 1/4? Umpamanya setengah hasil, 1/2 hasil, atau 1/3-nya, serta kurang dari itu boleh, dan lebih pun tak masalah, menurut perjanjian yang sudah disepakati di antara keduanya. Jadi syarat tak campur tangan, tak boleh tak kena bagi 1/2 saja, tak.
ni kena bagi 1/3. Tak, dia serah kepada pemilik dan pengusaha, kamu nak bersetuju atas berapa bahagian terpulang. Baik, dibolehkan juga bagi si pemilik tanah itu membantu dengan benih sahaja atau dengan alatan atau dengan binatang. Semua cara ini dinamakan dalam syariat dengan nama muzara'ah, musaqat atau mukhabarah. Dinyatakan dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim, Sahih Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan penduduk Khaybar pada tanah yang ditanam dengan memberikan setengah daripada hasil tumbuhannya dan buah-buahan. Hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang ini nama dia musaqat. Hak Nabi buat ni namanya musaqat. Tanah tu dah ada pokok, cuma yang usaha tu dia tolong siram, tolong jaga, tolong baja, kemudian dia bagi dua hasil. Musaqat nama dia. Hak kita kata pawah dan pajak tu hak ni laku. Benar? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dengan meneliti hadis ini, hadis Nabi buat musaqat di tanah Khaybar, penduduk Khaybar. Kebanyakan ulama membuat alasan bahawa akad perjanjian dalam muzara'ah dibolehkan. Mereka mengatakan perkara ini sangat masyhur dan telah dilakukan semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin, hak pengganti Nabi, sehingga mereka pula meninggal dunia. Kemudiannya ianya juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikut mereka. Sesudah itu ia juga dilakukan oleh para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sesudah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Hukum seperti ini tidak boleh dimansuhkan atau dibatalkan kerana pembatalan hukum seperti ini hendaklah berlaku ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ianya tidak pernah dipersoalkan oleh sesiapa pun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana boleh dimansuhkan? Kalau ada yang mengatakan ianya telah dimansuhkan pada masa hidupnya, tetapi mengapa pula mereka membuatnya sesudah dimansuhkannya? Bagaimana kemansuhan itu tidak sampai kepada khalifah yang empat itu, sedangkan berita Khaybar tentang perkara ini amat masyhur di kalangan sahabat. Di manakah agaknya orang yang meriwayatkan kemansuhan hukum ini sehingga mereka tidak menyebutnya dan tidak memberitahukannya. Jadi musaqat tak ada masalah. Memang dia sabit. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, masalah dia ialah muzara'ah dan mukhabarah mengikut mazhab. Macam akad muzara'ah untuk tanah pertanian yang fasik. Akad yang wasak. Akad wasak jadi haram lah pendapatan kita. Baik, ini adalah salah satu jenis muzara'ah yang pernah tersebar pada zaman Nabi SAW. Kubar 8:2 saya tak boleh baca. Dah, kalau saya baca dia lewat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati saya, baca aja. Tak tengok jam. Nah, hampa tak tegur lagi sampai habis. Tengok je lah pukul 10. Macam keren. Jadi saya tanda dulu akad muzara'ah untuk tanah pertanian tu kita sambung bulan depan. Nah, bulan depan. Bila saya sebut, duduk diam, Cik Nasir aku nak cerita ni. Mu jangan cepat kan. Cik Nasir nak kata ada tak akhir 1/4 ada. Mana tak ada lah tu. Nah, mana 1/4 ni berkemungkinan tak ada lah. Sebab homestay pun dah sewa kan. Gimana macam mana? Kuala Terengganu. Mana kalau tak banjir di Terengganu lah. Kalau banjir aku dah ada sini. Jadi kita akan jumpa insya-Allah bulan depan, Rabu minggu yang ketiga. Nah, sebab Sabtu tu saya dah booking aku rumah. Nak pergi hantar anak. Nah. Baik, dia anak ni pandai, dia beli tiket balik saja, tapi dia tak beli. Jadi kita nak pergi beli tak ada tiket habis. Ayah nak pergi hantar jeng keren. Pandai dia pun. Politik orang bagi. Baik, ada soalan. Saya bekerja dengan jabatan kerajaan. Ada kawasan tanah yang kosong dan saya minta izin dengan bos kat situ untuk tanam pokok kelapa dan sekarang dah berbuah. Saya pula dah berhenti bekerja.
kat tempat itu, bolehkah saya ambil buah kelapa itu? Atau perlukah minta izin dahulu dari bos jabatan itu? Jadi tanah bos, tanah kerajaan lah, tanah jabatan. Tapi pokok tu hak kita, kita yang tanah. Jadi kita boleh ambil buah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab pokok tu kita yang tanah. Mereka tak boleh makan. Mereka nak ambil pun kena minta izin kita, walaupun tanah mereka. Itu kaedah. Bila kita tanam pokok di atas tanah orang. Pokok tu hak kita. Tanah hak dia. Nah, jadi hasil kita ambil. Dia nak ambil alih, dia pun kena minta izin kita. Macam tu. Tapi kalau kita sedekah tak apa. Kita niat wakaf, saya tanam tapi saya wakafkan pada jabatan, apa nak agama dapat pahala wakaf. Macam tu. Baik. Jadi sekadar itu dulu, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.